Sebab tu adab kita ketika menerima nikmat iman, nikmat Islam, nikmat zahir batin semua ni, syukur kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan iblis, jadikan setan. Boleh kita petikai? Kenapa yang iblis jadi iblis? Kerana kita pula tak ada setan. Boleh mikir macam tu. Dia nak jadikan iblis, nak jadi setan, kemudian iblis setan tu kerjanya nak menyesatkan orang. Itu hak Allah. Kalau dia selak dia sudut hakikat, siapa yang jadikan dia? Ya Allah belakakan. Itu hikmah yang mana menunjukkan bahawa dia Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan setiap apa yang dibuat semua dengan hikmah. Ada orang baik, ada orang jahat. Ada orang lelaki, ada orang perempuan. Ada kaya, ada miskin. Boleh kita petikai? Tak boleh. Sebab tu dalam agama ni, awal perkara yang perlu dipikirkan, awal perkara yang perlu kita cari, awal perkara yang kita perlu tuntut lebih-lebih, iaitulah mengenal kepada yang menciptakan kita. Sebab tu disebut dalam kaedah tu, la tasihul ibadah, taklah sah ibadat illa melainkan ba'da ma'rifatil ma'bud, selepas daripada engkau mengenal siapa yang kau sembah. Memang kau sebut Allah, memang kau kenal Allah tu Tuhan yang layak disembah. Islam lah ke kalau ada mengucap apa semua, lahir daripada ibu yang beragama Islam, ya ke Islam, tapi kenal ke tidak? Perkataan arafa, mengenal tu, dengan alima, mengetahui, walaupun nampak secara maksud umumnya sama, tapi betul-betul kau kenal tak? Kenal ke tidak Allah Subhanahu wa taala? Dia yang mengada, dia mentiadakan, dia yang memberi rezeki, menghidup, mematikan, dia Allah. Itu sebut dia tu menunjukkan, mengisyaratkan kepada zatnya yang maha sempurna. Dia, tidak ada Tuhan melainkan dia. Dia tu siapa? Allah Taala. Allah nama bagi zat yang mengadakan kita daripada tak ada kepada ada, yang mengurus, yang mentadbir. Dialah segala-galanya. Sebab tu kita kena serah habis kepada dia, baru boleh mengenal dia. Kalau tak serah habis kepada dia, kita akan nampak diri kita. Bila kita serah pada dia, nampak kekurangan kita, baru boleh mengenal Tuhan. Di sinilah letaknya rahsia sabda Rasulullah SAW, ma'arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal diri dia, dia mengenal akan Allah Ta'ala. Barang siapa yang mengenal diri dia, mengenal Allah Ta'ala. Maknanya barang siapa yang mengenal diri dia tu kurang, diri dia tu hina, diri dia tu lemah, diri dia tu penuh dengan kekurangan-kekurangan sebagai seorang hamba dan makhluk, maka dia boleh mengenal akan Tuhan yang maha sempurna, yang menciptakan bagi dia. Kalau dia tak mengenal diri dia, angkuh, sombong apa semua, tak boleh nak mengenal Tuhan, yakni mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para ulama susun sifat-sifat kesempurnaan Allah yang wajib, lawan bagi yang wajib, yang harus, supaya kita secara asasnya boleh mengenal Tuhan, mengenal Allah Ta'ala yang maha sempurna.